Kunci brek tangan. Pastikan brek tangan berfungsi dengan baik. Laraskan tempat duduk. Laraskan cermin sisi kanan. Pastikan 1/4 daripada cermin sisi ini menampakkan bahagian badan kenderaan. Pastikan 1/4 daripada cermin sisi ini menampakkan bahagian badan kenderaan. Dan laraskan cermin pandang belakang. Pastikan cermin ini menampakkan bahagian belakang kenderaan. Pakai tali pinggang keledak. Pastikan gear pada posisi bebas. Periksa lampu hadapan, rendah dan tinggi berfungsi dengan baik. Pastikan air pengelap cermin dan pengelap cermin berfungsi dengan baik. Tekan hot. Pemeriksaan panel instrumen. Pertama ialah lampu handbrake. Lampu handbrake akan menyala apabila anda menghidupkan enjin. Sepatutnya isyarat ini akan padam serta-merta apabila handbrake diturunkan. Sekiranya ia tetap menyala selepas handbrake diturunkan, periksa paras bendali brek. Jika bendali brek mencukupi dan isyarat tersebut masih menyala, kemungkinan ini berlaku kerosakan kepada suis handbrake. Yang kedua, lampu minyak enjin atau oil pressure light. Lampu ini akan menyala apabila anda memutarkan kunci. Apabila suis enjin telah dihidupkan atau semasa memandu, lampu ini akan serta-merta padam. Tetapi apabila semasa memandu lampu ini masih menyala, ia menunjukkan minyak enjin berada di bawah paras yang sepatutnya. Yang ketiga, check engine light. Isyarat ini hanya terdapat pada kenderaan yang menggunakan sistem fuel injection. Lampu ini akan menyala apabila anda memutarkan kunci. Beberapa saat selepas enjin dihidupkan, lampu ini akan terpadam. Jika isyarat ini menyala semasa memandu, seelok-eloknya hantar kereta anda ke bengkel untuk diperiksa. Isyarat ini bertujuan untuk memberitahu bahawa sistem elektronik pada kereta anda dalam keadaan yang baik. Yang keempat, lampu bateri atau low battery charging light. Isyarat ini memberitahu sistem elektrik pada kereta anda. Biasanya lampu ini akan menyala apabila anda memutarkan kunci. Apabila enjin dihidupkan atau semasa memandu, lampu ini akan terpadam. Sekiranya ia masih menyala, ia menandakan terdapat masalah pada bahagian bateri, alternator atau tali sawat yang memutarkan alternator tersebut. Hantar kereta anda ke bengkel sekiranya ia masih menyala. Yang kelima, tolok bahan bakar atau minyak petrol. Periksa paras minyak petrol. Pastikan minyak petrol berada pada paras yang mencukupi. Tambah minyak petrol sekiranya berada di paras E. Yang keenam, lampu suhu enjin. Isyarat akan menunjukkan tanda E apabila enjin baru dihidupkan. Ia menandakan suhu enjin berada pada paras sejuk. Isyarat ini akan naik perlahan-lahan atau semasa anda memandu. Apabila lampu semakin menghampiri paras H atau menunjukkan paras H, ini bermakna suhu enjin semakin panas. Berhentikan kereta anda dan matikan enjin bagi mengelakkan kerosakan yang lebih teruk. Periksa paras air dalam tangki radiator atau tangki simpanan.